Saya kita masuk. Okey, hari ni Thailand dengan Kemboja sekali lagi sign tanda tangan gencatan senjata. Okey, soalan dia, jadi molek ke tak? Aman ke tak? Jawapan hamba, payah. Okey, pada 27 Disember hari tu, wakil Thailand dengan Kemboja duk mesyuarat sekali lagi. Mesyuarat khas yang ketiga Jawatan Kuasa Sempadan. Sign tanda tangan dekat pintu sepadan tetap antara belah Chanthaburi Thailand dan Pailin Kemboja. Okey, hakikat dia sejak tahun 2008 lagi, sejak kes tapak warisan dunia tu, Thailand dengan Kemboja dah sign sebanyak 17 kali dah gencatan senjata. Secara puata kira-kira 10 bulan sekali perang. Lepas tu damai pula. Okey, dia macam laki bini gaduh, pujuk gaduh balik. Okey, nak kata berti sungguh-sungguh macam mustahil sikit. Okey, jadinya punca sebenarnya bukan sebab apa sangat pun lah, iaitu rasanya masalah tanah. Sepadan tak cukup jelas. Okey, sepadan ni yang ditinggal lah oleh zaman penjajah dulu, Perancis dulu. Okey, cerita dia nak hapuskan pusat skamer tu sekadar alasan nak buka kelanggar. Okey, bab pusat skamer ni pula Thai ni rasanya kira bersih sikit je lah, bukannya bersih sangat. Cuma tapi Kemboja pula ekonomi dia banyak hidup atas pusat skamer. Thailand ni tak ada lah gantung penuh. Jadi pusat skamer dalam Thai ni pun rasanya ada lah juga macam sebab duit scam ni sedap ni boh. Okey, jadi pegawai besar orang atas general masing-masing ada nego tepi. Kaji-kajian ni tak tahulah cukup ke tak. Cuma benda ni dua belah sama-sama tahu, cuma buat tak tahulah. Okey, so jadi cerita ni nak hapuskan pusat skamer ni sekadar skrip lah. Skrip hak nak start perang. Okey, cumanya selagi sepadan dia ni tak lukis molek, selagi itulah api konflik sentiasa ada. Okey, dulu gocoh gaduh, patu damai. Hari ni damai, esok lusa gocoh balik. Tak pelik pun, memang tak pelik. Okey, tambah pula pilihan raya Thailand hak duk dekat ni. Jadi hasil yang Thailand dapat setakat ni masih rasanya tak cukup lagi lah dalam politik. Sebab masalah tanah tak settle lagi. Jadi politik dalam ni tak cukup kenyal. Cuma makan risiko konflik ni masih lagi wujud. So sementara itu Kemboja pula jadi pihak hak kena tekan. Pemimpin dia Pak Hun Sen macam hilang arah. So keamanan ni nampak molek luar, cuma di dalam dia rapuh dan payah nak bertahan lama lah. So jadinya siapa hak jadi orang tengah pula untuk kali ni? Okey, jawapannya bukan negara Amerika, iaitu negara China. Okey, China ni memang masuk, tapi gaya lembut lah. Dia tak tu siapa, cuma suruh berbaik sesama negara jiran. Cuma China dia persesor benda ya. Hak projek dia. Okey, projek China so kena selamat, patut aset China jangan kena tempias. Okey, China hantar utusan ulik-alik, okey, suruh berdialog, suruh sembang, tapi bab tanah siapa-siapa sepadan mana dia tak sentuh pun. Itu urusan demo berdua. Okey, nak terjemah bahasa mudah, demo nak gaduh sampai bila China nak larak, nak lari lah. Tapi aset China, projek China, okey, jangan duk buat main-main. Itu kayaknya amaran daripada pihak China. Jadi kesimpulannya dia senang. Kenyataan bersama Thai Kemboja ni dia sekadar plaster luka lah. Dia bukan ubat hak sembuh selamanya. Jadi selagi isu hak penting, isu tanah tak selesai, selagi itulah gagal capai sepakat. Okey, siapa pun nak jadi orang tengah hanya sementara je. Okey, tak kisah siapa-siapa. Ketua pengurusi ASEAN ke, ia cuma ubat sapu luar, tapi sakit dalam tetap ada.